Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, para sahabat serta seluruh umat baginda hingga ke akhir zaman. Nama saya Nurul Aini binti Zalizan, pelajar tahun 4 Fiqh dan Fatwa, Universiti Sains Islam Malaysia. Sidang pendengar yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada hari ini saya akan membincangkan topik yang semakin hangat dibincangkan di peringkat global, yang mana fenomena ini dipanggil designer baby, dan saya akan membincangkannya daripada perspektif saintifik dan pandangan Islam. Hadirin sekalian, cuba kita bayangkan suatu hari nanti kita boleh memilih warna mata, kecerdasan atau jantina anak kita. Meskipun kedengarannya seperti science fiction, tapi inilah realiti yang sedang dikejar oleh dunia sains moden pada masa kini. Seterusnya, persoalannya di sini, apa itu designer baby? Sidang pendengar yang dihormati sekalian, designer baby merujuk kepada bayi yang genetiknya telah disaring atau diubah semasa peringkat embrio, sama ada untuk tujuan perubatan atau peningkatan ciri tertentu. Terdapat dua kategori utama. Yang pertama ialah tujuan terapeutik, iaitu untuk mencegah penyakit genetik seperti thalassemia atau cystic fibrosis. Yang kedua ialah tujuan peningkatan, iaitu untuk memilih ciri fizikal, jantina, kecerdasan atau kekuatan fizikal tertentu. Untuk makluman para hadirin sekalian, teknologi yang digunakan biasanya melibatkan persenyawaan in vitro, yakni IVF, dengan pre-implantation genetic diagnosis, PGD atau penyuntingan genetik menggunakan CRISPR-Cas9. Secara asasnya, proses ini bermula melalui kaedah IVF, di mana ovum dan sperma digabungkan di luar tubuh manusia di dalam makmal untuk menghasilkan beberapa embrio. Setelah embrio terbentuk, kaedah PGD digunakan bagi menapis dan menguji sel embrio untuk mengesan sebarang penyakit genetik atau mutasi. Hanya embrio yang bebas daripada penyakit akan dipilih dan ditanam semula ke dalam rahim ibu, manakala embrio yang membawa gen rosak tidak akan digunakan. Dalam sesetengah kes pula, saintis menggunakan teknologi CRISPR-Cas9, iaitu sejenis alat penyunting genetik yang berfungsi seperti gunting molekul untuk membuat perubahan spesifik pada DNA embrio. Melalui teknologi ini, saintis boleh memotong bahagian DNA yang rosak dan menggantikannya dengan gen yang sihat bagi mencegah penyakit keturunan. Walaupun teknologi ini memberi peluang besar untuk menyelamatkan nyawa dan mencegah penderitaan akibat penyakit genetik, ia juga menimbulkan beberapa risiko, termasuk kemungkinan berlakunya mutasi tidak diingini dan kesan jangka panjang yang belum diketahui. Oleh itu, tujuan penggunaannya perlu dinilai dengan berhati-hati, bukan sahaja dari sudut sains dan perubatan, tetapi juga dari sudut etika dan syariah. Teknologi designer baby menimbulkan pelbagai isu moral dan agama. Antaranya ialah campur tangan terhadap ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala apabila manusia mula memilih atau mengubah ciri genetik bayi seperti rupa dan kecerdasan tanpa keperluan syar'i, yang bertentangan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 119 tentang larangan mengubah ciptaannya. Ia juga boleh menjejaskan kesucian nasab dan fitrah manusia, terutamanya apabila melibatkan pendermaan sperma, ovum dan penggunaan ibu tumpang. Selain itu, terdapat risiko diskriminasi genetik apabila hanya bayi yang dipandang sempurna dihargai, sedangkan dalam Islam, kemuliaan manusia diukur berdasarkan ketakwaan, bukan rupa paras atau keturunan. Tambahan pula, kesan jangka panjang teknologi ini terhadap generasi akan datang masih belum pasti. Berdasarkan prinsip la darar wala dirar, tidak boleh memudaratkan diri sendiri maupun orang lain. Penggunaan teknologi ini perlu dikawal dengan ketat agar tidak membawa kemudarat kepada masyarakat dan fitrah manusia. Para hadirin sekalian, kalau kita lihat dari sudut maqasid asy-syar'iyyah pula, teknologi designer baby ini sebenarnya tidak terus ditolak oleh Islam. Cuma, Islam meletakkan garis panduan yang jelas agar penggunaannya tidak melampaui batas. Berdasarkan objektif kajian ini, yang menilai kesan teknologi designer baby terhadap prinsip maqasid asy-syar'iyyah, perbincangan ini meneliti 3 maqasid utama, iaitu hifzu ad-din, hifzu an-nasal dan hifzu an-nafs.
Pertama, dari sudut hifzu ad-din, Islam menegaskan bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkuasa menentukan sifat dan bentuk kejadian manusia. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 119. Ayat ini memberi amaran tentang bahaya manusia yang melampaui batas dalam mengubah fitrah kejadian. Walaupun niat penggunaan teknologi ini mungkin baik seperti untuk menghapuskan penyakit genetik, tetapi jika ia menjurus kepada keinginan manusia untuk menjadi pencipta, menentukan rupa paras, kecerdasan atau jantina, maka ia bercanggah dengan prinsip keimanan dan penjagaan agama. Seperti yang dijelaskan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, sebarang inovasi bioteknologi yang memberi ruang kepada manusia bertindak seperti Tuhan termaksud dalam kategori taghyir khalqillah, iaitu mengubah ciptaan Allah, dan ia hanya dibenarkan jika bertujuan rawatan dan darurat kesihatan. Kedua, dari aspek hifz an-nafs, Islam sangat menitik beratkan penjagaan nyawa dan kesejahteraan manusia. Jika teknologi ini digunakan bagi mencegah penyakit keturunan yang serius dan mampu menyelamatkan nyawa, maka ia dibenarkan dan selaras dengan maqasid menjaga nyawa. Hal ini disokong oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 32 yang bermaksud, dan sesiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Namun, keharusan ini tidak mutlak. Ia hanya diterima jika proses tersebut tidak menimbulkan mudarat lain seperti penyalahgunaan embrio atau eksploitasi terhadap wanita. Menurut keputusan Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, sebarang bentuk pengubahsuaian genetik hanya dibenarkan jika bertujuan perubatan dan tidak membawa kepada kemudaratan terhadap nyawa atau manusia. Akhir sekali, dari perspektif hifzu an-nasal atau penjagaan keturunan, teknologi ini boleh menjejaskan kejelasan nasab atau identiti manusia jika digunakan untuk tujuan pemilihan sifat fizikal atau intelektual semata-mata. Kekeliruan nasab boleh berlaku apabila melibatkan pendermaan sperma, ovum atau penggunaan ibu tumpang. Islam amat menitik beratkan kesucian keturunan jika ia berkait rapat dengan hak warisan, tanggungjawab dan maruah keluarga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surah An-Nisa ayat 1. Berdasarkan pandangan fuqaha kontemporari, termasuk keputusan Majma' Al-Fiqhi Al-Islami, pengklonan dan pengubahsuaian genetik hanya dibenarkan jika benar-benar bertujuan rawatan penyakit dan bukan untuk tujuan kosmetik atau pemilihan sifat seperti rupa paras, jantina atau kecerdasan. Prinsip darurat dalam maslahah menjadi asas kepada keharusan ini, iaitu hanya dalam keadaan yang benar-benar perlu untuk menjaga nyawa dan kesejahteraan manusia. Seterusnya, kita beralih kepada analisis berdasarkan prinsip qawaid fiqhiyah terhadap isu desainer baby. Qawaid fiqhiyah atau dalam bahasa mudahnya kaedah fiqh merujuk kepada prinsip-prinsip umum dalam fiqh yang digunakan oleh para ulama untuk menentukan hukum terhadap isu-isu baru, terutamanya perkara yang tidak disebut secara jelas dalam nas. Prinsip ini penting kerana ia berfungsi sebagai panduan ijtihad dalam menangani persoalan kontemporari supaya hukum yang ditetapkan sentiasa berpaksi kepada keseimbangan antara maslahat, iaitu kebaikan, dan mafsadah, iaitu kemudaratan. Berdasarkan asas maqasid asy-syar'iyyah yang kita bincangkan sebelum ini, perbahasan ini boleh diperluas melalui penerapan 4 prinsip utama qawaid fiqhiyah yang sangat berkaitan dengan isu desain baby. Yang pertama ialah prinsip niat, qaidul al-qasad. Kaedah ini berasaskan hadis riwayat Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat, iaitu setiap amalan dinilai berdasarkan niat. Dalam konteks teknologi desainer baby, kalau niatnya adalah untuk mengelakkan penyakit genetik dan menjaga kesejahteraan anak, maka ia sejajar dengan maqasid menjaga syak nyawa dan keturunan. Namun, kalau niatnya semata-mata untuk memilih ciri fizikal, kecerdasan atau rupa paras bayi, maka ia sudah melampaui batas kemanusiaan dan bercanggah dengan keikhlasan terhadap takdir serta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua ialah prinsip kepastian, iaitu qaidul al-yakin. Prinsip ini menyatakan bahawa al-yakin la yazilu bisyak, iaitu keyakinan tidak dihapuskan dengan keraguan. Dalam erti lain, keputusan perubatan mestilah dibuat berasaskan bukti dan pasti dan diyakini. Bagi teknologi desainer baby, kaedah seperti CRISPR masih mempunyai risiko mutasi dan kesan jangka panjang yang belum benar dipastikan keselamatannya. Maka hukum asal ialah tidak harus selagi mana masih ada keraguan dan ketidakpastian terhadap implikasi teknologi tersebut.
Yang ketiga, prinsip kecederaan, iaitu kaedah ad-darar. Kaedah ini menetapkan bahawa ad-darar yuzal, kemudaratan hendaklah dihilangkan. Kalau pengubahsuaian genetik dilakukan bagi mengelakkan penyakit keturunan yang berbahaya, maka ia dibolehkan kerana tujuan tersebut membawa kepada manfaat dan menghilangkan mudarat. Namun, kalau teknologi ini menyebabkan kerosakan terhadap genetik manusia, eksploitasi sosial atau penyalahgunaan terhadap embrio, maka ia mesti ditolak. Ini juga diselari dengan kaedah fiqh tambahan, darul mafsadah muqaddimah al-jalb al-maslahah, mencegah kemudaratan didahulukan daripada mencari kemaslahatan. Yang keempat ialah prinsip kesukaran, iaitu al-qaedah al-masyaqqah. Prinsip ini berpaksikan kepada kaedah ad-darurat tabih al-mahzurah, yang mana keadaan darurat mengharuskan perkara yang dilarang. Ini bermaksud intervensi genetik boleh diharuskan hanya dalam keadaan darurat. Contohnya untuk mencegah penyakit genetik yang membawa maut. Tetapi keharusan itu terhad kepada kadar keperluan sahaja dan tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan kosmetik, pemilihan jantina atau peningkatan kecerdasan. Para hadirin yang dihormati sekalian, yang menariknya, pandangan ini juga selari dengan beberapa fatwa yang dah pernah dibincangkan dekat Malaysia. Contohnya, fatwa sel stem tahun 2002, ia haramkan pengklonan manusia sebab menyalahi fitrah, tapi membenarkan kalau guna untuk rawatan. Sama juga fatwa IVF, ia membenarkan proses persenyawaan dalam tabung uji, tapi mesti menggunakan benih daripada pasangan suami isteri yang sah sahaja, bukan daripada penderma atau ibu tumpang, sebab ia boleh mengganggu keturunan. Jadi, kalau kita nak kaitkan dengan designer baby, hukum dia lebih kurang sama. Boleh kalau tujuan perubatan, tetapi haram kalau tujuan kecantikan atau manipulasi genetik semata-mata. Sebagai contoh, pada tahun 2018, ada satu kes yang cukup terkenal melibatkan seorang saintis dari China bernama He Jiankui. Beliau mendakwa telah berjaya mencipta bayi kembar yang genetiknya disunting menggunakan teknologi CRISPR-Cas9 dengan tujuan supaya mereka kebal terhadap jangkitan HIV. Bunyinya macam hebat kan? Seolah-olah satu kejayaan besar dalam bidang sains. Tapi, apa yang berlaku sebenarnya menimbulkan kejutan dan kemarahan dalam komuniti antarabangsa. Eksperimen itu dibuat tanpa kelulusan etika yang sah, malah ibu bapa bayi tersebut pun dikatakan tidak faham sepenuhnya risiko yang terlibat. Dalam dunia saintifik, tindakan ini dianggap sangat berbahaya sebab perubahan genetik pada embrio bukan sahaja mempengaruhi bayi itu, tapi juga boleh diwarisi oleh generasi seterusnya. Jadi, kalau ada kesilapan atau mutasi yang tak diingini, kesannya mungkin berterusan selama berpuluh tahun. Akhirnya, kerajaan China mengambil tindakan. He Jiankui dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun dan denda besar kerana melanggar undang-undang dan peraturan bioetika negara. Kes ini menjadi titik penting yang mengingatkan dunia bahawa niat baik sahaja tak cukup. Kalau kaedahnya melanggar etika, ia boleh membawa lebih banyak mudarat dari manfaat. Seterusnya kita masuk kepada cara penambahbaikan dan jalan penyelesaian isu designer baby menurut perspektif fiqh Islam. Isu ini bukan sekadar melibatkan sains dan teknologi, tetapi juga menyentuh soalan etika, undang-undang dan agama. Jadi penyelesaiannya perlu dilihat secara menyeluruh, berpaksikan kepada maqasid asy-syar'iyyah dan nilai kemanusiaan sejagat. Yang pertama, penggubalan garis panduan etika bioteknologi Islam. Kerajaan dan institusi Islam disaran menggubal satu kod etika bioperubatan Islam yang komprehensif, khususnya dalam bidang genetik dan reproduksi manusia. Kod ini perlu menetapkan sepadan yang jelas antara rawatan yang dibenarkan dan pengubahsuaian yang bersifat kosmetik atau manipulatif. Antara syarat pentingnya ialah tujuan rawatan mestilah untuk kemaslahatan perubatan yang sebenar, bukan kerana kecantikan atau keinginan tertentu. Proses ini juga mesti terbukti selamat serta tidak menjejaskan nasab dan keturunan. Selain itu, penyelidikan mesti diselia oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, JAKIM serta pakar bioetika Islam sebagaimana panduan yang pernah dikeluarkan oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami OIC. Baik, seterusnya kita masuk kepada cara penambahbaikan dan jalan penyelesaian isu designer baby menurut perspektif fiqh Islam. Isu ini bukan sekadar melibatkan sains dan teknologi, tetapi juga menyentuh soalan etika, undang-undang dan agama. Jadi penyelesaiannya perlu dilihat secara menyeluruh, berpaksikan kepada maqasid asy-syar'iyyah dan nilai kemanusiaan sejagat. Yang pertama, penggubalan garis panduan etika bioteknologi Islam. Kerajaan dan institusi Islam disaran menggubal satu kod etika bioperubatan Islam yang komprehensif, khususnya dalam
dalam bidang genetik dan reproduksi manusia. Kod ini perlu menetapkan sepadan yang jelas antara rawatan yang dibenarkan dan pengubahsuaian yang bersifat kosmetik atau manipulatif. Antara syarat pentingnya ialah tujuan rawatan mestilah untuk kemaslahatan perubatan yang sebenar, bukan kerana kecantikan atau keinginan tertentu. Proses ini juga mesti terbukti selamat serta tidak menjejaskan nasab dan keturunan. Selain itu, penyelidikan mesti diselia oleh Majlis Fatwa Kebangsaan, JAKIM serta pakar bioetika Islam sebagaimana panduan yang pernah dikeluarkan oleh Majma' Al-Fiqh Al-Islami OIC. Yang kedua, pendidikan bioetika Islam di institusi pengajian tinggi. Kesedaran tentang etika Islam dalam bidang sains dan perubatan sangat penting supaya kemajuan teknologi tidak terpisah daripada nilai-nilai Islam. Jadi, kursus seperti Fiqh Al-Tib atau etika Islam dan bioteknologi boleh diperkenalkan, dan kolaborasi antara fakulti syariah dan sains kesihatan wajar digalakkan untuk membangunkan modul yang lebih seimbang antara sains dan agama. Yang ketiga, pengukuhan undang-undang dan fatwa khusus. Negara Islam termasuk Malaysia perlu memperkukuh undang-undang bioperubatan dengan memperkenalkan Akta Bioetika Islam Nasional serta menubuhkan jawatan kuasa faktua, genetik dan bioteknologi. Langkah ini penting bagi mencegah penyalahgunaan teknologi, contohnya pemilihan jantina, penciptaan bayi sempurna atau manipulasi sifat keturunan. Jadi, daripada kisah ini kita boleh ambil satu pengajaran penting bahawa kemajuan sains dan teknologi walau sehebat mana pun tetap perlu dipandu oleh nilai dan prinsip yang betul. Islam tak pernah menolak inovasi, malah menggalakkannya selagi ia membawa manfaat dan tidak melanggar batas syarak. Tapi, bila manusia mula mengambil peranan Tuhan, iaitu seperti menentukan rupa, kecerdasan atau sifat zuriat, di situlah fitrah mula terganggu. Dalam kerangka maqasid syar'iyyah, teknologi seperti designer baby hanya boleh diterima kalau tujuannya benar-benar untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah penyakit genetik yang serius. Kerana itu termasuk dalam prinsip hifzul an-nafsu dan hifzul an-nasal. Tapi kalau digunakan hanya untuk kecantikan, prestasi atau keinginan duniawi semata-mata, maka ia boleh membawa kepada kerosakan dan penyelewengan nilai kemanusiaan. Akhirnya, Islam menegaskan bahawa setiap ciptaan Allah ada hikmah dan kesempurnaan tersendiri. Peranan kita bukan untuk menandingi ciptaan itu, tetapi untuk memanfaatkannya dengan penuh tanggungjawab dan rasa syukur. Jadi, kemajuan sains seharusnya berjalan seiring dengan keimanan, supaya teknologi yang kita cipta menjadi alat kebaikan, bukan penyebab kemusnahan manusia sendiri. Dan insya-Allah, penerangan yang lebih mendalam tentang isu ini, termasuk aspek etika dan pandangan Islam secara terperinci, akan saya huraikan dalam penulisan penuh saya nanti. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.